Hai, selamat malam semua. Kita berjumpa lagi dalam segmen podcast kita pada malam ini. Saya Helmi selaku moderator. Kita ada tetamu baru kita. Bukan tetamu barulah. Yang tak sempat dia diwawancara, iaitu dia Lisha kita. Itu apa khabar Cik Lisha? Khabar baik. Bagi macam mana datang ke studio ni berjalan lancar kan? Seperti yang diharapkan lah. Berjalan lancar semuanya, alhamdulillah. Okey, Cik Lisha boleh tak cerita latar belakang sikit tentang Cik Lisha ni? Kemarin kita pun nak dengar juga ni. Okey lah. Saya perkenalkan diri saya, Lisha binti Harun. Lisha binti Harun ni. Asal mana tu ya? Kita asal Perak je. Sakit kapel kita. Dari kat Perak mana tu? Kita Perak belah-belah apa ni? Area Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Ini orang dia Manung, lebih kurang lah. Ya betul Manung. Manung. Okey, ni Cik ni asal mana? Kita Bota Kiri. Bota Kiri. Mana Layang ke? Tanjung Belanjir. Tanjung Belanjir. Dekat lah tu. Kita Manung depan sikit je. 2 corner je. Ya betul. Ni Cik Lisha ni selaku COO saya COO di Dunia RC Sedia. Apa tu tugas bidang COO ni? Saya COO lebih kepada saya job scope saya adalah di bahagian sukan dan juga event lah. Event manager. Event manager. Itulah apa tu dia buatnya dewan ni. Apa-apa event ni yang melibatkan dewan ni ada bawah saya lah. Sama ada untuk buat event rasmi atau tidak rasmi. Di bawah ni protokol pun bawah Lisha juga ya. Protokol pun bawah saya juga. Maksudnya kalau ada event kerajaan yang melibatkan protokol bawah Lisha lah. Betul. Cik Lisha dapat pendidikan awal dari mana? Saya peringkat biasa saja. Tinggi sikit itulah dia kan. Tapi sebab saya bahagian daripada rakan niaga, tak terikat dengan dunia RC ni. Jadi yang tu sebab dia punya protokol kan. Protokol dia kena ada yang berstatus tu tinggi sikit lah. Sebabnya kita nak berurusan dengan orang pangkat besar ni. Kalau kita biasa-biasa je susah juga lah nak berurusan. Betul. Jadi di Lisha ada ijazah lah. Saya ada ijazah lah dalam bahagian pengurusan pentadbiran. Betul saya. Dia ialah syarikat memerlukan juga orang yang macam Lisha ni. Sebabnya untuk untuk buat event prestige tinggi dan juga peringkat tinggi ni
kena ada orang yang lekat betul-betul. Jadi macam mana cik ke puan cik lagi cik lagi okey, ada lah, boleh lah kita siapa-siapa yang nak hantar resume boleh lah apa apa ni tiba-tiba skop tu hanya bawa event je lah. Macam mana dia cakap dia buat pemotoran juga. Macam saya ada buat juga pameran motor ni, tapi dia dah proper lah tempat yang macam di stadium kan. Jadi yang ada lesen juga, ada permit lah. Ada permit, kita kena hantar permit ke balai polis untuk mengadakan perhimpunan kan. Itu pastikan tempat tu selamat dan juga pastikan yang peserta tu pun mengamalkan konsep keselamatan lah. Jangan berlumba sesama sendiri kan. Jangan terlibat dengan perkara-perkara yang inilah membahaya. Kerana dia efek juga pada penganjur. Betul. Jadi saya mohon pada penganjur-penganjur yang buat event pemotoran, pastikan sepatut keselamatan diperincikan lagi bagi panduan pada mereka yang bawa motosikal tu berhati-hatilah. Kerana kita ni tujuan hobi kan. Janganlah kerana hobi kita sampai menggadai nyawa, tak cantik lah kan. Ingatlah orang yang tersayang. Betul. Jadi itu di sini saya macam mana cabaran dan ni jadi tentang program mengadakan program-program ni. Ya, program-program macam ni dia untuk yang ada matlamat dia bagus lah. Tapi kalau yang macam yang heavy fun okey juga, tapi tak boleh keterlaluan lah. Nanti kan orang memandang sinis pada penganjur-penganjur ni buat satu event yang tak ada hala tuju, hanya menghentikan keseronokan dan keuntungan. Jadi kita pun harus berhati-hati lah. Kerana persepsi masyarakat kita berbeza kan. Jadi kita kena terima hakikat itu. Betul. Cik Jalisa okey ya. Dengan ini apakah apa yang cuba Cik Jalisa sampaikan nasihat saya kepada semua yang suka dalam sektor pemotoran. Ini adalah platform anda semua untuk bersama-sama menyertai atau kita berhimpun dan juga di sini kita memperluas lagi ukhuwah gitu kan. Betul. Jadi buat yang terbaik lah. Jaga nama baik tim dan jaga nama baik ni penganjur juga. Okey. Itulah dia sedikit ni kata-kata daripada Cik Jalisa kita dia dengar lagu daripada Ibnu Reza. Kita ni daripada Razman Rizwan Channel kan ya. Kita pengennya kita sponsor lah adalah Razman Rizwan Channel. Ini kita punya bagian komunikasi promote promote ni bersama Ibnu Reza. Sudah apa nama tajuk lagu ni? Sudah merindu pula. Itulah.
Bagi siapa yang ada kenangan lagu ini, ini untuk anda semua. Saya pun ada banyak je. Selalu juga dengar lagu daripada Marizwan Channel dalam kenderaan lah. Betul. Dunia arti memang selalu memberi support pada Marizwan Channel. Ya, betul. Okey, sekian sajalah podcast kita pada bentuk malam ini. Kita jumpa lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.